Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siri Booster Ramadan 2025 terbitan Think Quran. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada surah Al-Lahab. Al-Lahab ni bahasa Melayu pun kita panggil pelahap. Makan, gelojoh, kan? Macam tu. Ataupun kita katakan api yang menyemarak, yang sedang makan sesuatu. Itu kita panggil Al-Lahab. Allah memulakan ayat ini ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang bermaksud binasalah dua tangan Abu Lahab ataupun celakalah Abu Lahab ini. Siapa dia Abu Lahab? Bapa saudara Nabi SAW. Yang pada awalnya sayang kepada Nabi, tetapi kemudiannya dialah menjadi penentang utama kepada Nabi SAW dan perjuangan Islam. Lalu Allah berfirman, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba." Hartanya dan segala usahanya tidak akan dapat menolongnya pada satu hari nanti. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan ditolak, dihumbankan masuk ke dalam api neraka yang sedang melahap-lahap, duk tunggu nak makan Abu Lahab ni. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tak cukup dengan Abu Lahab, isterinya juga akan ditolak masuk ke dalam api neraka. Bahkan isterinya juga adalah sebagai seorang pembawa kayu api untuk membakar dirinya dan membakar suaminya. Sebagai satu penghinaan kepada Abu Lahab dan isterinya, yang mana kedua-duanya ini bersekongkol untuk melawani, membantahi serta berusaha untuk tidak menjayakan usaha dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Allah, fi jidiha hablum mim masad. Di leher mereka, di tengkok mereka ada tali yang diikat. Seolah-olah Tuhan menggambarkan, Allah ikatkan daripada tengkok mereka ni ke badan mereka dengan tali yang disimpul ketika itu, dalam keadaan mereka duduk di dalam api neraka dan dibakar dan dihumban ke dalam api neraka, meronta-ronta kesakitan sambil diikat oleh Tuhan Rabbul Jalil Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada surah Al-Lahab, satu-satunya dalam 114 surah, satu-satunya surah daripada awal sehingga akhir Allah menceritakan kisah Abu Lahab. Walaupun banyak surah, banyak ayat menceritakan tentang Fir'aun sebagai contohnya, tapi Fir'aun lawan dengan Nabi Musa. Oleh kerana dilawan dengan Nabi Musa rendah sikit daripada Nabi Muhammad. Oleh kerana Abu Lahab ni dia lawan dengan Nabi Muhammad, Nabi ni ulul azmi, ketua kepada para Nabi dan Rasul. Bila dia lawan dengan ketua, bila dia lawan dengan penghulu sekalian manusia, penghulu Sayyidul Kaunain, penghulu alam dunia dan alam akhirat, otomatik Abu Lahab menjadi manusia paling jahat disebabkan dia lawan manusia paling baik. Ini menggambarkan bahawasanya Abu Lahab ini dahsyat azab dia akan dikenakan nanti di akhirat disebabkan penentangannya yang luar biasa kepada Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, ini sebagai satu iktibar daripada Allah Subhanahu wa taala. Cubalah kita untuk memahami ajaran Islam. Sekurang-kurangnya janganlah kita bersekongkol dengan mereka-mereka yang menghina Islam, mereka-mereka yang tak suka kepada Islam. Bahkan kita pula menjadi penyebar kepada mereka-mereka dan menjadi penyebar fitnah pula kepada mereka-mereka yang menghina dan merendah-rendahkan Islam. Agar kita tidak diazab seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengazab Abu Lahab kerana mereka telah melawani Nabi SAW dan berusaha untuk menjatuhkan agama, dakwah agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada azab siksa seperti mana Abu Lahab. Jumpa lagi dalam siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.